dah bangun? Nampaknya manusia boleh berubah. Awak yang saya kenal dulu sanggup kerja 18 jam demi selamatkan pesakit. Gaji sendiri pun awak pernah guna untuk bayar bil orang. Bertahun-tahun susah payah ambil lesen perubatan. Tapi sekarang awak guna lesen tu buat benda kotor. Awak tu hidup senang lenang aja. Awak tak tahu betapa susahnya orang miskin nak bertahan hidup. Mak saya masuk hospital, sekali kemo dah kena 30,000. Apa yang bernilai kat rumah, semua saya jual. Tapi tetap tak cukup lagi. Akhirnya Cik Yen tolong bagi duit. Barulah mak saya dapat diselamatkan. Dia cakap yang kalau saya tolong dia dalam projek khas, mak saya boleh pindah ke wad terbaik. Saya tak ada pilihan. Memang tak ada pilihan. Saya cuma nak mak saya hidup aja. Saya tak salahkan awak. Saya cuma tak nak awak terus tenggelam sebab mereka. Awak sedar tak yang ubat ni boleh bunuh orang? Saya percaya awak tak bersalah. Awak pun terpaksa. Belum terlambat lagi untuk patah balik. Wah, masih nak main sentimen ya? Hei, Shelin, saya tabik awak. Dah kena ikat macam ni pun, masih nak pujuk orang buat baik. Tapi sayangnya, Dr. Shen sekarang ni bawah saya. Kalau nak culik orang saya, bagi tahulah dulu. Yen Chen Chen, semua benda jahat awak buat sejak dulu, awak akan dapat balasan. Banyak cakap pula dia ni. Padahal nak mati dah. Hello, Encikgu?